program jelajah harta intelek ini merupakan satu inisiatif baru untuk kita mengenal pasti dan memperkasa produk-produk tempatan yang boleh dilindungi dan dikomersialkan melalui harta intelek, menjadi produk tempatan yang boleh dilindungi dan dikomersialkan sebagai aset harta intelek. Pemilikan harta intelek dalam bentuk GI, petunjuk geografi, begitu juga cap dagangan, paten mahupun hak cipta akan berupaya untuk meningkatkan potensi produk-produk tempatan ini untuk dapat ditingkatkan daya saingnya sama ada untuk pasaran domestik mahupun pasaran antarabangsa. Itu sebabnya pendekatan jelajah harta intelek ini dilaksanakan oleh MIPO sebagai satu pendekatan untuk kita memperkasakan gerakan menjadikan harta intelek termasuklah petunjuk geografi ini sebagai satu aset strategik untuk meningkatkan nilai ekonomi produk-produk tempatan, sama ada produk yang telah pun mempunyai IP dalam pelbagai bentuk, khususnya GI ini, ataupun produk-produk yang baru yang kita lihat mempunyai potensi keaslian, keunikan untuk kita bantu facilitate didaftarkan IP-nya. Jadi dia serampang dua mata, bukan hanya yang baru tetapi yang sedia ada juga.